lagi ya. Jadi handphone ni dia tak boleh sampai dalam 12 minit ya. Lepas tu tak boleh nak buka. Jadi kita sambung lagi lah. Apa saya cerita kat mana tadi ya? Saya cerita tadi berkenaan dengan cerita apa tadi saya cerita tadi? Berkenaan dengan sembahyang lah berjemaah dengan makmumnya ialah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Baginda ditawarkan minum susu kan, dan ataupun arak, tetapi Nabi Muhammad memilih susu sebagai minuman. Lepas-lepas tu yang tak boleh lah, lepas tu diharamkan terus. Arak ni dulu zaman dulu dia boleh minum arak ni, orang apa ni minum, tapi dah lepas Nabi ni, zaman Nabi Muhammad ni tak boleh minum arak ni. Sebab kalau kita minum arak ni dia lupa. Jadi kita nak sembahyang macam mana orang yang sembahyang lupa kan? Jadi itulah kita tak boleh minum arak. Kalau minum arak nak sembahyang nanti kita lupa lah. Itu diharamkan. Daripada Nabi Muhammad diharamkan arak ni. Tapi orang sekarang ni dah minum juga kan. Jadi benda tu berdosa lah. Tak boleh minum kan. Jadi kita sambung lagi ya. Seterusnya diangkat secara fizikal melalui Mi'raj. Diangkat secara fizikal melalui Arasy ke tinggi emas dan perak. Dia ditawarkan Nabi ni emas dan perak dan bumi ke langit ketujuh. Seterusnya diangkat secara fizikal melalui Mi'raj hingga tinggi emas dan perak di bumi ke langit ke-7. Allah di aras di Baitul Ma'mur. Nabi melihat malaikat bertawaf. Kita tu kena bertawaf tu. Lepas tu Nabi Musa dulu kan tawaf semua tu, malaikat bertawaf. Itu rukun haji tu. Dan menyayangnya Nabi Ibrahim berdasar di atas. Dia bersandar di situ wajah Nabi Ibrahim. Paras wajah Nabi juga dibedah untuk kali kedua. Jadi dibedah untuk kali kedua. Sebelum ini semasa kanak-kanak, baginda pernah dibedah oleh 2 malaikat semasa di perkampungan ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Nabi ni pernah dibelahkan dada saya masa umur dia dalam 6 tahun ataupun 7 tahun itulah. Dibedah dalam dibuat cucikan dengan air Zam-Zam. Dan Nabi telah bertemu dan bercakap dengan Nabi Ibrahim. Nabi bertemu dan bercakap dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Peristiwa luar biasalah. Ini paling penting dalam tawan Islam, kerana mendapatkan seorang itu Islam atau kafir. Kita nak bezakan orang Islam dengan orang kafir, itulah perbezaan dia. Ya, kalau kita buat semayang, buat apa tu Islam lah. Kalau kita semayang pada apa sunnah tu, buat Islam ke kita, tak Islam setiap agama. Dia tak buat kan. Ya, sebuah mukjizat. Itu sebuah mukjizat dari Allah bagi Nabi Muhammad yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya. Hanya Nabi Muhammad sahajalah yang diberi anugerah dan kehormatan oleh Allah untuk melakukan sebagai bertanda betapa tingginya penghargaan Allah
kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum lepas Nabi ni kita tak ada lagi dah. Lepas apa ni Nabi Muhammad ni kan tak ada Nabi dah sebelah lepas tu. Lepas tu Nabi turunkan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran tu dalam Al-Quran tu sebut kan. Jadi selepas Nabi ni tak ada lagi dah. Al-Quran ni dulu kita ni banyak dulu. Zaman Nabi Musa, Nabi kan. Kita Injil, kita Taurat, kita Al-Quran semua tu kan. Jadi Nabi-Nabi lain tu dia pakai kitab tu. Tapi lepas dia lahirnya Nabi Muhammad tu tak laku lagi dah kitab tu. Tak boleh pakai kitab tu. Orang Kristian ni tak boleh. Orang Kristian ni dia tak boleh sebab dia ikut kitab tu tak boleh lah. Lahirnya Nabi Muhammad ni tak boleh lagi pakai kitab-kitab yang lama tu. Jadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ni seperti tertutur di dalam buku Nabi Muhammad bersama dengan Tuhan. Dan itulah cita-citanya. Lepas tu macam mana? Di dalam masyarakat Islam kan peristiwa ini tercetek di dalam tapuan kedudukan Islam. Umat Islam akan sembahyang sunat jemaah khas selalu diadakan bagi mengajarkan peristiwa tersebut. Isra Mi'raj mengatakan perjalanan Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi itulah. Jadi saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan orang-orang ni yang setengah ni dia tak percaya. Tak percaya kata apa? Kata Nabi Muhammad ni. Kalau logik pada akal dulu memang kita orang tak logik kan. Tapi saya bagi contoh satu lah. Saya bagi contoh macam mana. Kita sebagai apa? Kita kata saya bayangkan macam ni. Ada ikan kan. Ikan di dalam laut tu dia tak tahu kata ada dunia di atas udara kita ni. Kita ni di dunia ni tau. Di dunia ni Allah kata kita hidup di dunia tapi alam air kita katalah. Alam air kita tak nampak kan. Alam kubur kita tak nampak lagi. Alam pada masyarakat kita tak nampak lagi kan. Tapi kita kena yakin lah benda tu. Kan? Misalnya kita kata manusia hidup di dunia. Tapi macam mana ikan di dalam laut boleh duduk di dunia? Dia kata dia tak, ikan ni dia yang duduk tengah-tengah tu, anak-anak ikan yang duduk tengah-tengah laut tu kan, dia tak tahu kata ada dunia ada ni. Dia tak tahu kan. Dia duduk main lalau. Dia mana tahu kata ada dunia. Bisa saya contoh ikan laga yang kilat-kilat tu kan. Ikan tu dia tak campur orang tau. Ikan tu dia duduk dalam satu lopak tu dipanggil. Sebab kami kampung tu kami suka tangkap dia tu. Ikan laga tu. Tapi dia duduk dalam lopak tu beserta burung kelapa je. Dia punya tempat kelapa jijak tu kan. Dia buat sadar kat situ. Dia buat buih-buih kat situ kan. Dia ada anak isteri bini dia semua kat situ. Dia tak tahu kata ada parit kat sebelah sana. Ada sungai. Ada pendang. Ada air banyak. Ada tasik. Ada air laut kan. Dia tak tahu. Yang dia tahu ada dalam lopak tu je. Besar mana lopak tu kecil ya. Kan? Datang manusia, contohlah. Datang manusia sauk dia. Sauk daripada tempat dia tu, buburlah bala kaca tu. Bala kaca yang kita beli kaca kat kedai kan. Bubuh tu. Manusia bulan tu, bawa pergilah. Manusia tu bawa jalan kaki pergi dia tengok sawah padi, jalan kaki. Tengok kebun rumah sawit, kebun getah, kebun durian dia tengok. Lepas tu bawa naik motor di jalan tengok semua benda semua. Lepas tu jalan naik kereta api, naik bas, naik apa semua, naik kapal terbang kan. Lepas tu jalan sana, lepas tu jalan semua. Lepas pergi semua dari pasar dia tengok semua daripada cermin kaca tu kan. Tengok semua beli kaca tu. Lepas tu manusia tu balik, dia lepas dia tengok semua, lepas balik kat lopak dia tadi ni. Lopak yang tempat kerbau tadi kan. Lepas tu dia lepas lah kerbau tu, dia pun pergi. Dia pergi cerita kat orang dia. Aku pergi sana tengok tu, tengok bas, tengok basikal, tengok kapal terbang, tengok kapal laut kan. Tengok laut luas semua kan.
Dia cerita kat kawan-kawan dia. Macam tu lah contoh kita kan. Contoh kita berkenaan dengan hari kita tanam tak yakin. Kita tak nampak hari alam kubur kita tak nampak. Mati pun nampak kan. Yang kena sesanya, roh kita tu, badan kita jadi tanah. Roh kita tu yang Allah ambil kan. Macam kita mimpi lah kan. Macam kita tidur malam mimpi tu, kita kata mimpi macam-macam. Kita mimpi pergi sana pergi sini kan. Bukan badan kita, roh kita tu. Kita kena yakin kalau kita nak buat ibadat pun, kita kurang-kurang pun kita jangan tinggal fokus dan sembahyang apa-apa rukun kan. Kalau kita mau buat amalan lain pun benda tu kita jangan buat. Kita kalau buat amalan tu kita jangan buat jahat. Buat curi apa orang pun tu, kalau kita buat ambil orang kita kena bayar balik. Kita nanti amalan kita habis. Jadi kita jaga tu kurang-kurang kita tak kena sesal. Tak kena sesal daripada Allah. Itulah kita ceritakan berkenaan dengan tu. Satu lagi saya nak cerita sikit lagi. Lagi 2 minit nak cerita. Macam ikan laga tu kan. Ikan macam ikan dalam anak ikan kan. Anak ikan tu dia tahu kata dalam laut saja. Kan? Dalam saja dunia dia. Lepas tu orang kata jangan buat jahat sangat, nanti kamu kena ukur ni. Kat negeri akhirat tu. Dia kata mana ada air lain. Satu hari tu manusia pergi mancing dia, bawa ikan sedap. Lepas tu dia tarik ikan dia mancing, dia tarik nampak dia kata ada dunia lain. Rupanya pasal dunia tu dia kena hukum lah. Kenapa dapatkan manusia bawa apa? Manusia pergi minyak panas taruh goreng dia, badan dia keluar tarik perut dia, belalai kali digoreng kan. Betul ada sesa-sesa tu. Jadi dapat itu saya sampaikan, nanti panjang sangat. Info saya tak muat lagi sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah alamat daripada Jason, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.